Hasrat seorang pekerja kilang pulang menyambut Aidilfitri tidak kesampaian apabila ditemui mati dengan kesan jerutan di leher. Kejadian berlaku dalam sebuah bilik sebuah pangsapuri dekat Jalan Taming 2, Taming Jaya, Balakong. Mayat mangsa Sabturiah Faisal, 19 tahun, ditemui dalam keadaan terlentang oleh kakaknya kira-kira jam 7 malam. Kakak mangsa Samsiah Faisal ketika ditemui berkata dia pulang ke rumah untuk berbuka puasa bersama adiknya. Namun terkejut apabila menemui adiknya dalam keadaan terlentang di bilik tidur dan tidak bernyawa. Pemeriksaan forensik mendapati mangsa yang lengkap berpakaian mempunyai kesan lebam selain kesan jerut di leher. Pemeriksaan dalam rumah mendapati barang berharga dan wang tunai RM500 milik mangsa hilang. Bagaimanapun tiada kesan pecah masuk. Ketua Polis Daerah Kajang ACP Abdul Rashid Abdul Wahab berkata siasatan awal mendapati mangsa mungkin mengenali suspek dan kes bermotifkan samun.